Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia memohon bantuan Wisma Putra dan Kedutaan Taiwan bagi membantu rakyat Malaysia yang dipercayai menjadi mangsa eksploitasi sindiket di negara itu. Setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hashim berkata pihaknya akan membawa keluarga mangsa ke Kedutaan Taiwan bagi memohon bantuan selain merujuk perkara itu kepada pihak kedutaan supaya melihat kes berkenaan dari sudut yang lain. Beliau berkata dalam sindiket masih bebas manakala individu yang dipergunakan berdepan pendakwaan. Sementara itu, Hishamuddin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negara termasuk kerja sambilan. Katanya terdapat kes yang menggunakan modus operandi menawarkan pekerjaan sebagai pengawal pengiring, bodyguard sebelum individu terbabit dipergunakan untuk melakukan kegiatan jenayah. Beliau berkata Taiwan kini dikategorikan sebagai destinasi red flag susulan risiko rakyat Malaysia dieksploitasi oleh sindiket pemerdagangan manusia dan penipuan dalam talian selain Kemboja, Laos dan Myanmar yang sebelum ini dikenal pasti sebagai lokasi berisiko.